Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon kerjasama untuk semua senyap. Kita hormati sidang media sedang berlangsung. Bermula sekarang. Kita telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Langkah pertama penyatuan ummah untuk selamatkan negara. Hasil dari perpaduan khususnya Parti Melayu Islam dalam Pergerakan Nasional dan Barisan Nasional dan rakan-rakan bukan Islam yang tidak ekstrem. Di Negeri Sembilan kita telah berjaya masuk pilihan raya dengan harmoni dalam pemberian kursi yang tidak ada masalah antara semua parti-parti politik dan memuahkan hati jentera-jentera pilihan raya yang bekerja. Walaupun kita menghadapi pilihan raya yang tidak seimbang, demokrasi yang tempang, apabila keadaan pusat tidak malu, tidak segan, tidak bermoral menggunakan kuasa politiknya menjadikan padang yang tidak sama rata. Namun demikian, mereka tidak boleh menghalang gelombang kebangkitan rakyat yang dapat kita pimpin. Saya ucap terima kasih penghargaan kepada pimpinan Barisan Nasional, pimpinan Perikatan Nasional, NGO-NGO yang bersama dengan kita, yang telah berjaya memimpin dan terus pilihan raya dengan cara yang terbaik dalam satu staf yang rapat menghadapi cabaran-cabaran yang banyak. Namun kita berjaya menarik sokongan rakyat. Dan tanda menunjukkan tanda awal kita telah boleh menubuhkan kerajaan Negeri Sembilan dengan simple majoriti. Dan kita yakin melihat kepada perkembangan keputusan-keputusan yang dilaporkan sedikit demi sedikit, kemungkinan besar kita boleh mencapai majoriti 2/3.